Weh babi. Ya Allah. Kau lah. Dah gitu. Tak payah. Ni, tak payah 15, 10 lah kalau orang ambil Phuket. 10. Oh, 10 lah. Sentara. Abang Adib. Yes, number 1. Orang boleh murah dan nak puji tu. 4 juta. Zakat kena. WhatsApp. Itu duit Abang Adib tu, orang bedu. Tak ada dah, dia bagi balik dah. Sebelum dia nak beduk tu, dia bagi dulu. Rembat tak tempat beda. Dia orang bedu Oh, tak dulu tempat. lah. Babi dia minta satu. Weh, 10,000 Yen, 10,000. 10,000. Weh, kalau aku akan cakap dengan bini lah. Kata kita nak pergi ride elok dengan orang tua kan. Balik Orang tua abang tak ride dengan orang tua adik. Boleh. Bapak bulan. Bulan Bulan 6. Yen. Bulan 6. Bulan 6, 15, 16 macam tu lah. Tengah-tengah sikit. 15. Okey, balik ni aku cakap. Abang Adib, balik ni saya cakap. Arabic, bukan buruk no. Arabic full restore. Ha. Baru Store. Barang baru semua. Agak baru semua. 10,000. Bini saya ada dalam ni tak? Abang kakak. You, I nak pergi ni. Abang Adib buat. Abang Adib, kalau tak beratan, nanti kita main side by side tengok. Berani ke tak? Tak, tadi kami dah tengok dah tadi. Saya dah bincang dah. Dia kata masa Wan potong tu. Kami tak tahu Wan tengok depan kan tengok kiri. Depa lah kata tadi, saya tak kata. Dia je. Depa kata, ada rekod. Abang Adib Ada? kata. Masa Tak ada. Saya cuma perbetulkan balik. Wan, Tapi yang kotak mata ni ikut. Oh, waktu kanan lah, kanan. Wan, 10,000 nak apa lagi Wan tu? Wan, nak apa lagi Wan? Rezeki Wan, mana ni Wan? 10,000. Okey, aku on. Balik ni aku buat kelas. Aku buat macam garang sikit malam ni. Aku balik, aku hantar pintu. I nak pergi juga Phuket. Apa Yang yang balik jadi? Phuket? You mengandung, you duduk rumah. Jangan balik Asal Phuket. I pula tak boleh keluar. Balik Phuket, singgah bengkel, ambil motor balik. Arek member. On. Yes, number 1. Abang kakak. Abang kakak apa? Yes, number 1. Abang kakak kat dia lah dia. Oh, Dia panggil abang kakak. yang kena dia panggil bini dia. Tak ada dah panggil kakak kat bini saya. Dah aku dengar abang kakak, betul dia panggil siapa? Okey, on, kira on. On tahun ni tak jadi. On sampai ke Phuket baru tu baru betul. Ha. Sebab ikut Tengok kepada sampai kita sampai. tak, ikut kepada apa yang Celik dengan Ryan cerita tadi, dia kata Wan takkan sampai. Okey, Abang Adib, kalau saya sampai. Tak, kalau jangan cerita, sampai dulu. Sampai dulu. Kalau je Aku buat sampai-sampai. Oh, yang Abang Adib tak boleh sembang kalau Pasal dia pun tak cerita lah tadi. Abang Adib kalau cerita pasal motor dengan Acap mana tahu pasal barang. Betul, Acah memang surrender lah buat motor. Celik dengan Ryan dah beritahu Wan takkan pi. Dia kata, Saya mesti pergi. Ryan, takkan kau cakap aku macam tu. Aku rasa orang tak kampi Wan. nampak? Takkan saya tibui. Weh, Kalau anda 10,000 boleh- ni. Wah, kalau dapat 10,000 tu kat mana buang kena sembang elok lah dengan bini lah. Macam mana bagi dia lepas lah. Okey, aku akan sembang elok balik ni. Tengok macam mana. Ayu. Aku pergi arah Nu ke apa. Bawa Dia pergi benda arah ni Nu tak boleh. jawapan. Sebab dia macam ni, benda ni tak payah balik sembang. Balik, bagi tahu saya nak pergi ride. Macam tu je. Lepas tu dia tanya pergi dengan siapa? Bagi tahu lah pergi dengan Celik dengan Ryan. Sebab apa? Bila pergi tu, balik dapat motor murah. Balance 5,000 tu boleh beli hantar mah. Simple ya. Dah hantar ni. Bila 5,000 tu, bila 5,000 tu bagi dekat ni nak beranak ni kat swasta. Ha. Okey, boleh? On. Tapi bagi jadi dulu lah. Saya malah cerita ajak lagi kena balas balik. Okey, saya bagi cerita dulu. Sekejap lagi bila cakap jangan sembang kalau. Balik jangan cerita dulu. Pergi dulu. Itu malah. Sebab kalau balik bagi tahu macam tadi, dia takkan jadi kalau dia mesti jadi terus. Dia kena ikut macam mana kita ajar tadi ya. Niat lurus, jalan terus. Ha. Lepas tu kalau macam dia kata apa? Kalau macam dia kata, ni, mana boleh? Ai, buat itu. Eleh, Abang Adib.
Kencing ni, Abang Adib. Ha. Bergaduh dengan tunang dia. Lemah. Dia lemah sikit Abang Adib. Memang nampak. Ni, memang nampak ketui sini. Tapi penakut. Bawa naik sekali kita ger. Lepas tu dah tak pandai main wheelie. Alamak, tu nak ajar kita Abang Adib. Saya berapa lama dalam era pemotoran? Ni, dia tengah jual motor ni. Halo. Bagi aku teruskan aku punya perjalanan lu Abang Adib. Nanti apa-apa kita jumpa kat Phuket. Lek lu. Abang lu. Lek dulu kat tepi jalan ni. Lek lu. Weh, baru kat Sungai Besi aku nak pergi ke Bangi ni. Bukan Jom, senang nak jom. jumpa nak jadi. Sak lu kan, sak lu. Lari nak pergi Bangi tu kat rumah apa? Dekat rumah. Orang balik rumah tu koi. Nak balik rumah tu lagi bagi tahu bini. Tu aku nak bagi tahu ni. Tu aku nak cepat ni sebelum dia tidur. Tidur pun Bangi dia bangun ha. Weh, bangkit dia bangun. Ha. Elok rambut ke bawah terus ke atas lagi. Call. Dia pun pernah jinakkan singa kat Zoo Negara hari tu. Orang Zoo Negara tu CEO call. Nak panggil bini awak jap. Singa ada nak mengamuk lah meh. Mampus. Macam tu mampus. Nak jadi betul dah. Saya rasa tak sampai dah Phuket tu. Abang. Mike, kita beli beras. 10,000 kan. Nak cari mana orang nak bagi. Nak cari mana ada dek 10,000. Weh, 10,000 tak pernah jumpa lagi. Body ada dek. Tau. Tayar duk jual baju tak apa. Terus 10,000 tu. Tak jual cancel baju. Jangan cancel. Jangan cancel. Baju tak jual. Boleh-boleh Abang Adib, saya cuba usahakan. Usaha apa? Macam tak boleh. So pula macam tak boleh pula hang cerita Bukan je dok. usaha, maksudnya balik ni aku berusaha balik rumah. Cakap tengok sini. Hai, hari ni Cakap tengok sini. nak pergi Phuket. Berapa bulan ni kalau cakap? Berapa bulan ni? Tengah-tengah bulan 6 ah. Tengah-tengah Tengah bulan bulan 6. Kalau dia cakap tak nak ke apa, aku bawa pekak, aku mandi, aku keluar, pergi live. Oh, gemak. Kita bawa merajuk, dia ingat dia punya merajuk je. Jadi Abang Adib, okey? Nampak? Aku baru masuk semalam lah. Dah ada ilmu tak tegur bini lah. Kalau dia ikut celik dengan Ryan sampai ke bila-bila pun macam tu. Tambah-tambah acak lagi tak guna. Si Ryan ni, Aku nak kahwin lagi. belum ada apa-apa, dah goyang. Hei, apa hang kata macam tu? Kita rek lah ni seorang lah kita pergi camping. Alah, nanti kau dah kahwin tu, kompon kena ikat tu. Kita tak mau kahwin lagi. Pelan-pelan. Dia bukan tak mau kahwin. Orang tak mau kahwin dengan dia. Gelak tu je ni. Dah je. Awak diam. Kata macam boleh diam. Ya, nak kahwin. Tapi selalu bang. Pelan-pelan. InsyaAllah. Duk dalam pelan tu, bila nak kahwin? Ni aku baru muda lagi tau. Baru 22 tahun. Hang berapa dah? Baru Awak 30. 22 tak boleh mati lah. Saya baru 22 ni. Awak 22 tak boleh mati lah. Tak ada lah. Baru 22 ni. Lalu banyak lagi masa. Gila, enjoy lah dulu. Pelan-pelan dengan diri. Masa nak cari apa tu? Hang tu 32 dah.